Berak kat mana mana-mana je lah. Sini pun jadi. Weh, bapak siapa tu? Macam Tok Dalang lah. Binatang apa Atuk naik tu? Assalamualaikum, Rosjan. Rosjan, doko ni iru no? Ba. Ish degil, terkejut Atuk. Ihihihi. Mana opa? Ni dalam bilik, masuk. Boleh masuk ke ni? Boleh lah. Mak, alamak boy. TDR 6000? TDR 6000 before GTA 6? Holy 6! Ni apa ni? Ada warna purple pula. Tak masuk lah. Ramblu. Anak siapa tu? Gini kan cantik sikit. Weh tu, berapa tandan Atuk bawa pisang? Tak sabar lah nak makan. Ros pun lapar juga sikit. Ihihi. Berapa tandan? Hems. Pisang? Hems. Buat apa bawa pisang, Rosjan? Lah? Lah apa? Pisang tok pisang. Pisang. Kenapa pisang? Pisang tok pisang. Hems. Atuk ni, pisang satu galaksi lah. Pisang satu galaksi? Apa yang kau merepek ni, Rosjan? Pisang siapa satu galaksi? Pisang opa kau ke? Sekaya-kayanya Sultan Firaun pun tak sampailah satu galaksi dia punya kebun pisang. Kau ni pula nak... Weh, jantan lapuk. Aku ketuk juga kepala Atuk ni. Atuk cakap tadi, jinginkin Siti Tindin, Siti Gilik Sipin, itik birikin. Atuk berakin? Bila masa Atuk cakap macam tu, Rosjan? Lah mengamuk pula, habis obat ke? Weh Tok, Atuk ni tadi dari mana? Atuk dari kebun pisang, lang dalang, Allah. Pisang Syatyu Tiandian, iya. Atuk terlupa pula. Komen nasai Rosjan. Lah merajuk pula. Janganlah merajuk Rosjan. Esok pagilah Atuk ke sana lagi. Rosjan nak berapa tandan? Lah, sorry lah Rosjan. Rosjan. Air garam tu, air garam.